Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, kali ni saya buat kuih menggunakan tepung kacang hijau. Selalunya saya menggunakan tepung ubi kayu dan tepung jagung. Okey, kali ini kita tukar kepada tepung serbuk kacang hijau. Cara membuatnya seperti biasa sahaja. Okey kawan-kawan, saya tambah sedikit pewarna coklat biar warna dia kelihatan cantik dan kita masak sehingga adunan itu meletup-letup seperti biasa. Kemudian kita masukkan ke dalam acuan, jangan isi penuh. Kemudian kita picitkan adunan santan yang bercampur dengan tepung beras yang telah kita masak tu, kita picit. Kemudian simpan di dalam peti ais dan kita keluarkan. Okey kawan-kawan, cara membuatnya sangat mudah. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video kali ini. Nampak tu kuih dia gedik-gedik manja dan rasanya berlemak. Okey, bye.